Pembentangan ini memfokuskan teori atribusi. Teori ini diperkenalkan oleh Fitzheimer pada 1958 dan dikembangkan oleh Bernard Wiener pada 1970. Kepentingan teori ini adalah kemampuannya menjelaskan bagaimana pelajar menafsir punca kejayaan dan kegagalan mereka. Secara dasarnya, teori ini berpendapat bahawa setiap individu dan juga pelajar cenderung mencari penjelasan mengapa di sebalik peristiwa yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan dirinya. Sehubungan itu, atribusi merujuk kepada proses kognitif, iaitu aktiviti mental yang berlaku dalam minda untuk mengenal pasti punca peristiwa atau tingkah laku. Ia bukan sekadar pemerhatian pasif, sebaliknya penggunaan minda menganalisis dan mencari sebab di sebalik peristiwa tersebut. Proses ini mempengaruhi pelbagai faktor termasuk pengalaman lalu, pengaruh sosial dan norma budaya. Atribusi merupakan proses aktif dan proses berterusan. Seterusnya, peranan motivasi dalam pembelajaran. Motivasi adalah penggerak yang mendorong pelajar untuk terlibat dalam aktiviti pembelajaran dan seterusnya mencapai matlamat akademik. Tahap motivasi tinggi berkait rapat dengan kesungguhan pelajar dalam menyelesaikan tugasan. Tetapi pelajar yang menunjukkan motivasi rendah lebih cenderung untuk menangguhkan atau melakukan prokrastinasi dalam pembelajaran. Secara umumnya, motivasi dibahagi kepada dua kategori, iaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merujuk kepada dorongan dalaman seperti belajar atas dasar minat, keseronokan atau kepuasan diri. Motivasi ekstrinsik merujuk kepada faktor luaran seperti ganjaran, penghargaan atau elakan daripada hukuman. Seterusnya, perbezaan motivasi. Perbezaan ketara dapat dilihat antara pelajar bermotivasi intrinsik dan ekstrinsik ketika menghadapi kejayaan dan kegagalan. Pelajar yang motivasi intrinsik apabila mengalami kegagalan menganggap sebagai peluang belajar dan meningkatkan diri. Sebaliknya, pelajar bermotivasikan ekstrinsik apabila menghadapi kegagalan mengaitkan dengan faktor luaran seperti tahap kesukaran ujian. Oleh itu, pelajar bermotivasikan intrinsik dan ekstrinsik membuat penjelasan atribusi yang berbeza. Pelajar ini menunjukkan contoh motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Sehubungan dengan itu, pemahaman tentang pola atribusi pelajar dan kaitan dengan jenis motivasi adalah penting bagi guru dalam merancang strategi pengajaran yang lebih efektif. Ini merupakan kunci untuk membantu pelajar membangunkan sikap yang positif terhadap pembelajaran dan mengekalkan usaha mereka secara berterusan. Kita beralih kepada perbincangan mengenai mekanisme pertama yang dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan motivasi intrinsik pelajar. Terdapat 4 mekanisme yang penting yang akan kita bincangkan. Pertama adalah dengan meningkatkan kepuasan diri, kebanggaan. Peneguhan intrinsik berkesan dalam memperkukuhkan atribusi dalaman apabila pelajar merasa puas dan bangga dengan usaha mereka sendiri. Kejayaan yang dicapai melalui usaha sendiri meningkatkan keyakinan dan mendorong pelajar mengatribusikan kejayaan kepada faktor dalaman seperti kerja keras dan pemahaman impaknya. Ini mengekalkan motivasi jangka panjang, membolehkan pelajar melihat kegagalan sebagai peluang belajar dan mengukuhkan keazaman mereka dalam menghadapi cabaran akademik. Mekanisme yang kedua ialah autonomi dan kawalan diri. Konsep autonomi dan kawalan diri sangat berkait rapat dengan peneguhan intrinsik. Apabila pelajar merasa memiliki kawalan penuh ke atas pembelajaran dan kejayaan mereka, atribusi dalaman akan menjadi lebih kukuh, memberi pelajar kebebasan memilih. Contohnya, dalam topik projek dapat meningkatkan motivasi dan rasa tanggungjawab. Mekanisme ini akan mendorong usaha gigih, mengurangkan putus asa dan meningkatkan atribusi dalaman secara berpanjangan. Seterusnya, mekanisme yang ketiga adalah meningkatkan motivasi jangka panjang. Peneguhan intrinsik terbukti lebih efektif untuk motivasi berterusan berbanding ekstrinsik kerana ia tidak bergantung pada faktor luaran. Kepuasan diri yang diperolehi daripada aktiviti itu sendiri mengekalkan minat dan usaha.
Atribusi kejayaan kepada usaha sendiri pula meningkatkan daya tahan akademik. Impaknya, ia berkait rapat dengan strategi belajar kendiri dan pencapaian akademik yang lebih tinggi jangka panjang. Membentuk kitaran positif di mana usaha meningkatkan kebolehan dan mengukuhkan atribusi dalaman. Dan yang terakhir ialah mekanisme yang keempat, ialah mengembangkan minat dan keseronokan. Aspek ini penting kerana keupayaannya membangunkan minat dan keseronokan dalam aktiviti pembelajaran. Apabila pelajar menikmati apa yang mereka lakukan, pelibatan menjadi lebih kerap dan bersungguh-sungguh secara sukarela. Hasil dilihat sebagai ekspresi diri dan pencapaian peribadi. Impaknya, pelajar lebih tahan tekanan dan cabaran, melihat kegagalan sebagai peluang belajar dan mengukuhkan atribusi dalaman dalam daya tahan. Dalam segmen video ini, kita akan meneroka bagaimana guru dapat menggunakan strategi secara efektif untuk meningkatkan motivasi pembelajaran ekstrinsik dalam kalangan pelajar. Terdapat beberapa mekanisme utama yang dapat diaplikasikan bagi tujuan ini. Strategi pertama yang penting ialah mengenal pasti tujuan pembelajaran. Guru perlu mempunyai kejelasan yang mendalam mengenai tujuan pembelajaran spesifik yang ingin dicapai dan tingkah laku pelajar yang diharapkan. Ini penting untuk memilih jenis peneguhan ekstrinsik yang paling selaras dan efektif. Contohnya, untuk meningkatkan pemahaman konsep, pujian atau pengiktirafan mungkin lebih sesuai berbanding hanya memberi hadiah material untuk jawapan betul. Melalui keselarasan ini, ganjaran benar-benar menyokong proses pembelajaran, bukan sekadar mendorong tindakan luaran. Mekanisme kedua adalah mengenal pasti keperluan dan minat murid. Keberkesanan ganjaran ekstrinsik meningkat apabila ia diperibadikan dan relevan dengan apa yang dihargai oleh setiap murid. Guru perlu memahami minat individu sama ada mereka menghargai ganjaran material, pengiktirafan sosial atau peluang berkaitan minat. Menyesuaikan jenis ganjaran meningkatkan keyakinan diri dan mendorong usaha akademik di samping menunjukkan penghargaan guru terhadap individu murid. Strategi ketiga yang tidak kurang pentingnya ialah menggunakan peneguhan yang konsistensi. Konsistensi adalah prinsip asas dalam pembentukan tingkah laku yang memastikan pelajar memahami hubungan sebab akibat antara tingkah laku mereka dan ganjaran yang diterima. Apabila ganjaran diberikan secara kekal untuk tingkah laku yang diingini, pelajar akan lebih jelas tentang apa yang diharapkan dan cara mendapatkannya. Ini mengelakkan kekeliruan dan meningkatkan keberkesanan peneguhan jangka panjang. Strategi keempat adalah menggabungkan dengan maklum balas membina. Peneguhan ekstrinsik menjadi lebih bermakna apabila disertai maklum balas jelas mengenai mengapa ganjaran itu diberikan. Maklum balas spesifik membantu pelajar menghubungkan usaha mereka dengan hasil yang dicapai, memahami kekuatan dan mengetahui cara memperbaiki diri. Ini meningkatkan motivasi melalui pemahaman mendalam tentang proses belajar dan ganjaran dilihat sebagai pengesahan usaha serta peta jalan untuk perkembangan. Namun, terdapat beberapa cabaran dalam mengaplikasikan teori atribusi bagi meningkatkan motivasi dari sudut intrinsik dan ekstrinsi pelajar. Cabaran yang pertama ialah kesukaran untuk memahami atribusi individu pelajar. Ini kerana setiap pelajar mempunyai sudut penilaian yang berbeza untuk menjelaskan punca kejayaan dan kegagalan mereka. Ada yang mengaitkan dengan faktor dalaman seperti kebolehan, usaha dan minat. Ada juga yang mengaitkan dengan faktor luaran seperti kesukaran tugas. Sebagai contoh, guru seringkali mengaitkan punca kegagalan pelajar dalam sesuatu subjek kerana mereka malas untuk belajar, sekaligus memberikan hukuman. Walhal, pelajar sudah berusaha namun menggunakan teknik dan strategi yang tidak berkesan. Perkara ini bukan sahaja memberi impak negatif terhadap motivasi pelajar, ia sekaligus akan memberikan impak negatif terhadap emosi dan pembelajaran pelajar.
Bagi memahami nuansa atribusi, guru memerlukan pemerhatian yang tinggi terhadap pelajar. Kita beralih kepada cabaran dalam mengaplikasikan teori atribusi yang kedua, iaitu kesukaran dalam mengubah pola pemikiran pelajar. Ini kerana kadang-kala pola ini telah berakar umbi sejak sekian lama. Sebagai contoh, pelajar seringkali mengaitkan kegagalan mereka dalam subjek matematik kerana kesukaran soalan. Maka guru perlu mengubah fokus kepada dalaman yang positif seperti strategi dan usaha untuk mengatasi cabaran ini. Sistem penilaian yang memberi fokus kepada hasil akhir juga merupakan cabaran dalam mengaplikasikan teori atribusi ini kepada pelajar. Ini kerana ia akan memberikan atribusi negatif sekaligus memberikan keyakinan yang kurang kepada pelajar yang tidak berjaya. Untuk mengatasinya, guru perlu memberi maklum balas yang memberi fokus kepada strategi yang harus dilakukan oleh pelajar daripada menilai jawapan sama ada betul atau salah. Guru perlu menghargai usaha pelajar untuk menyelesaikan masalah walaupun mereka tidak dapat menjawab dengan tepat. Secara ringkasnya, cabaran ini memerlukan fleksibiliti, kepekaan dan sokongan daripada guru. Guru juga perlu terus belajar, sesuaikan strategi, beri maklum balas membina dan membimbing atribusi positif dalam mengaplikasikan teori atribusi ini kepada pelajar. Yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, yang pertama adalah teori ini dapat mendorong pelajar untuk mereka berusaha dengan lebih gigih lagi. Berdasarkan sumber motivasi ini, ianya dikategorikan kepada dua, iaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Pelbagai faktor motivasi boleh dijelaskan menggunakan teori atribusi. Seperti yang kita sedia maklum, teori ini menjelaskan bagaimana seseorang pelajar itu memahami keadaan di sebalik kejayaan ataupun kegagalan mereka. Yang kedua adalah, pelbagai kaedah boleh diaplikasikan di dalam kelas sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kajian ini. Yang ketiga adalah, guru perlu menerapkan teori atribusi dengan memberikan nasihat, sokongan dan juga strategi pembelajaran. Guru memainkan peranan yang penting dan bertanggungjawab untuk membimbing dan memahami keupayaan pelajar di dalam kelas. Selain itu, guru juga memainkan peranan penting untuk menyuntik motivasi ke dalam diri para pelajar agar mereka sentiasa bermotivasi. Dan yang terakhir, motivasi sebagai penggerak dalam diri pelajar. Suatu kejayaan itu akan dapat dicapai dengan adanya motivasi. Sekian, itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.